Sambal Jawa tu saya suka, sayur lodeh saya suka. Marilyn Monroe ke? Sambal kacang saya suka. Okey. Okey. Apa lagi saya? Sambal kacang saya suka, Sambal kacang. sayur lodeh Buah saya kacang, suka. buah kacang. Buah kacang. Okey. Lemang saya boleh makan juga. Okey. Noted. Cuma tiramisu saya tak dapat lagi. Okey. Itu kena surprise lah kan? Betul tak? Tu kena private kan? Tak boleh. Tu kena private kan? Okey. Kan? Betul lah. Okey? Nanti kiss tu jaga-jaga sikit. Bila saya buat nanti kiss takut melingkup nanti. Awal belagak. Buat je tak sedap. Kan? Okey. Abang Q kan memang jenis yang jaga makan dan amalkan lifestyle yang sihat. Tapi bila raya, abang sendiri jaga makan atau masa untuk cheat day? Cheat lah. Aduh, memang kena buat, kena cheat lah, kena cheat. Kena makan lah, kena makan. Sebab saya selalunya saya langgar bila saya puasa, bulan puasa Ramadan dengan raya. Bulan Ramadan sebab ada banyak kuih-kuih yang keluar dekat bazar Ramadan tu yang saya tak boleh nak buat tak tahu. Saya kena beli. Saya suka makan kuih. Jadi kuih-kuih, banyak kuih-kuih bulan puasa yang tak ada jual di hari biasa. Jadi bulan puasa saya akan langgar sebab saya nak makan kuih-kuih tu. And raya of course, lauk-lauk raya lah. Alamak. Tak apa. Kak Lina dah balik dah. Kenapa? Nak buat apa? Saya buat Konten. Dia nak beli kuih raya saya. Allah. Saya berada dalam kereta. Awak bawa kuih raya? Saya je lah beli. Boleh? Okey, Abang Q dengan Kak Faz tahun ni beraya dengan siapa? Takkan tanya lagi. Siapa dulu? Abang Q jawab dulu lah. Abang Q, Kak Faz? Abang Q jawab dulu lah. Abang Q jawab dulu. Okey, Abang Q jawab dulu. Oh, saya beraya dengan family saya, dengan adik-beradik saya. Saya, mak bapak saya dah tak ada. Jadi saya memang adik-beradik ramai. Ada 10 orang. Termasuk dengan ipar-ipar lagi, anak buah lagi. Memang ramai kat rumah tu. So saya beraya dengan adik-beradik saya. Kalau untuk Kak Faz? Faz beraya dengan family dulu. Lepas tu Kak Faz mungkin bukan tak berada di sini. Tapi beraya dengan family dulu. Ya. Kenapa Mike? Masalah Mike hari ni. Mike mencemburui saya hari ni. Tambah? Tak dengar? Okey. Rambut saya baru potong ni. Buruk waktu dia potong. Abang Q boleh tengok juga komen netizen. Panjang. Laju sangat. Laju sangat. Okey, Abang Q, ada orang minta untuk Abang Q nyanyi. Lagu apa? Nyanyi, dia tak request. Cuba request lagu guys, kalau korang nak Abang Q nyanyi. Mana tadi? Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Sedap, pandai nyanyi. Mic problem lagi? Tak ada. Tidak. Okey. Dia nak mic. Ya. Kita kena sebab pakai tak mic. dengar soalan kan? Ada orang marah kita. Oh ya, kenapa? Sebab tak dengar soalan. Tak dengar soalan. Tapi kita nak tanya juga. Baju Melayu Abang Q. Abang Q pakai baju Melayu apa tu? Sekarang ni, Ya, betul. ini Bahaman. Bahaman. Baju Melayu Bahaman. Cantik. Ada 360 jenis warna, ada 2 jenis material kalau tak silap saya. Ada cotton, ada yang material kilat macam ni. Tapi kilat pun tak kilat sangat, dia just nice. Ada modern cutting, ada juga traditional cut kan, traditional cut. And then dapat free butang baju Melayu, dapat free samping, dapat free hanger. Sini saya tunjuk. Hanger dapat, garment bag ni pun dapat juga. Nampak tak? Ni. Mesti bila awak beli, awak akan dapat macam ni. Bawa balik. Dengan samping, dengan butang baju Melayu sekali. So ada sekali lagi ada 360 jenis warna dan boleh matching dengan anak-anak lelaki. Ada baju budak-budak juga.
Boleh matching. Budak lelaki. Isteri, suami, anak sekali. Betul. Okay? Okay. One stop. Okay, saya tak sini balik. Okay. Okey, jap mana ni? Banyak jap. Saya punya pun berlaju dekat sini. Saya maafkan saya. Jutkan kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan aku. Mohon maaf. Balik pakaian tau? Tak balik? Balik lah. Ha? Balik. Yang ketiga. Ya ke? Saya balik pakaian lah ni. Hari pertama sana. Okey. balik. Saya Tamat. Eh. Mohon maaf kalau salah-salah Tak cakap ada. ke. Take care. Best. Thank you. Happy working guys. Okey. Waalaikumsalam. Adik bongsu. Okey. Abang Q? Ya. Oh, kita okey kawan-kawan semua kat sini. Sekarang ni ada 4,000 yang menonton kita ni. 4,000 orang Ya. yang menonton kita. Ya, betul. Kita punya target hari ni, sekarang ni. Sekejap, saya tengok sekejap. Kita punya like dah 5 million. Wow. 5.k Masya Allah, million. tabarakallah. Kita punya target 10 juta. Maknanya kita kena kat sini berapa lama? 10 Target juta. 10 juta. Kawan-kawan, boleh. Boleh kan? Saya yakin diorang boleh buat. Tap. Saya yakin diorang boleh buat. So kalau dapat 10 juta, kalau mereka tap 10 juta, apa mereka dapat? Ha? Apa mereka dapat? Tanya pihak Jackal. Diorang boleh ajukan soalan. Ada soalan. Boleh ajukan soalan. Itu bahaya. Itu bahaya tu. Kak Pas promote baju versi karakter dalam Bisa Cukup. Oh. Ya, bahasa cepat katanya. Baju betul komen diorang. Ya, Kita nampak. 8 million. Ya, almost 514 now. Yes. So kita punya target 10 dah million. 10. Boleh. InsyaAllah mudah-mudahan. Dah 10 million. Okey, boleh. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya yakin Okey. diorang boleh buat. Kita nak tanya. Ada yang tanya. Tema raya untuk tahun ni. Rahsia. Rahsia. Tapi raya kedua Faz dengan Fatimah baju warna merah. Baju first raya saya rahsia. Untuk Abang Q? Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Maknanya soalan tu susah untuk dia. Nak jawab. Maksudnya. Saya ada beberapa baju. Saya ada beberapa Ada 360 warna kan? Yes. Okay. So saya pilih nanti. Okay? Pagi raya saya akan pilih. Atau malam raya saya akan pilih untuk Ayan. Okey. Kita tanya daripada soalan Jekyll. Okey, kalau kena pilih satu konten dengan Jekyll yang paling best atau yang paling kelakar untuk korang, yang mana satu? Yang dah kami buat lah. Yang sama ada yang Kak Faz buat ke ataupun yang Kak Faz pernah tengok ke? Yang kawan-kawan lain buat ke? Yang mana I think yang masa dekat rumah yang ramai-ramai tu. Yang nak beraya rumah mak awak tu. Itu memang paling kelakar yang Kak Faz tak akan tengok repeat. Tu memang paling kelakar and best lah to me. Saya? Untuk Abang Q? Tadi saya jawab tadi. Masa dengan Kamal semua. Yang Kamal? Kan saya join Kamal tadi dengan Kak Lina. Kan soalan yang sama. Saya dah jawab jawapan ni kan. Ada yang kat sini cakap madu 3. Dia orang suka madu 3. Saya suka ni. Saya suka yang baru-baru ni. Kenapa saya tak ada dalam tu Kak Lina senario Aceh. Yang Michael Jackson tu. Macam tu kan. Itu memang itu pun kelakar juga. Itu kelakar. Yes, itu luar biasa. Ini pun best juga. Semua best-best. Semua best-best sebenarnya. Betul. Power Rangers pun best. Betul. Power Rangers tu pun. Power Rangers pun best. Kalina memang penyeri kan. Abang senario semua memang diorang hebat. Kita pun rasa macam ke belakang. Kita sekecil je kan. Mereka punya performance, diorang punya talent, diorang punya effort tu memang luar biasa lah. So for me, I rasa macam kecilnya kita macam tu. Tapi kan? diorang tak biarkan kita. Betul. Diorang tak biarkan Diorang kita. include kita jugalah. Tapi Diorang tak kita ada ni nak rasa biarkan kita seorang-seorang. Betul. Macam mana pun sekali. Itulah I think sifat kekeluargaan yang ada bersama kita ni.
sepanjang kita bekerjasama, ni yang kita akan rindu lah. Macam, best sangat. Best. Semua positif, semua saling menyokong. Best. Betul. Dan benda tu organik. Bukan dibuat-buat ataupun di plan-plan depan kamera ke tak. Benda tu memang lahir dari hati semua rasanya. Ada yang tanya kat sini, ini soalan serius daripada komen. Power Rangers tu idea siapa sebenarnya? Idea tuan director yang juga producer yang pelakon hebat ni, idea dia. Tapi saya memang, for me, saya rasa saya memang kelemahan saya kat situ. Macam mana nak buat ni kan? Tapi itulah, berjaya jugalah kan. Berjaya. Power Rangers tu idea saya. Berjaya. Semua Sebagai seorang director dan saya pelakon suka dan gila. producer, idea awak tu awak rasa macam mana? Okey, kita punya performance okey. Saya suka gila. Okay. Saya suka sebab kita dah buat konten-konten macam-macam. And tiba-tiba je Power Rangers tu terkeluar. So macam kita off sikit. Kita off kejap, kita masuk balik raya, family apa semua kan. Mood raya Tapi Power Rangers tu dia macam mengimbau balik zaman kanak-kanak. Kita pergi beraya kat rumah orang dengan kawan-kawan. SP kampung saya tak tahu awak melalui zaman kanak-kanak yang begitu. Tak kalau saya tu dewasa. Taklah zaman kanak-kanak yang pergi ramai-ramai dekat kampung beraya rumah orang. Ada, of course. Sekarang pun buat benda yang sama juga. So saya dengan kawan-kawan saya dulu siap pakai baju raya, pergi raya rumah jiran-jiran apa semua. Sementara dah habis raya nak pergi raya rumah orang lain tu macam-macam permainan lah kita main, termasuk Power Rangers apa semua. So benda tu mengimbau balik zaman kanak-kanak lah. Mengimbau kenangan. Betul. Mengimbau kenangan. Ada yang tanya kat sini, Kak Faz, cuba cerita kelainan raya dekat Pahang. Abang Q cerita kelainan raya dekat Johor. Raya kat Pahang, raya kat Johor. Okay. Kak Faz ceritakan kelainan raya kat Pahang. Oh, kelainan. Usually macam every year kita orang akan balik raya pekan tu sehari atau 2 hari je. Then second and third day memang raya kat KL. Dan of course berkumpul lah. Dan memang setiap tahun memang Kak Faz memang merindui arwah ayah. Memang satu yang memang every day pun terkesan. Walaupun dia dah meninggal lama tahun 2000. So sampai sekarang pun masih merindui dia, masih mengharapkan kehadiran dia. Tapi kebersamaan kami tu sebagai keluarga tu very close. So macam itulah pengalaman beraya di pekan. Dan mesti ada sesi bunga api, itu wajib. Kalau malam raya tu memang kena ada sesi bunga api tu. Mercun semua tu. Kan? Dah boleh kan? Untuk Abang Q? Apa soalan tadi? Kena Raya apa di tu? Johor. Kelainan raya dekat Johor. Raya kat Johor, satu kampung. Itu satu benda yang besar yang lain lah. Kampung and then saya tak apa lagi. Suasana kita kan macam dekat kampung. Saya tak dekat KL dia lain. Kalau dekat kampung kita masih bertukar-tukar juadah dengan jiran-jiran. Pagi-pagi jiran akan tukar dan kita pulang balik. Kita pulang balik dia mangkuk dia dengan juadah kita pula. Itu masih kita amalkan dekat kampung. And then macam lemang, kalau misalnya kita buat lemang, contoh saya tak sempat. Buat sendiri lemang? Buat sendiri. Kalau saya Best kalau misalnya family saya tak sempat, macam family orang ni buat and kita tambah duit ke, kau tolong buatkan bagi duit macam itu. So kat kampung macam itu kita masih lagi amalkan budaya begitulah. Tradisi. Budaya macam tu. And then yang bestnya sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Masa saya remaja, saya muda, belum saya baru start berlakon pun daripada kecil benda tu ada dekat kampung saya. Cuma sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Bila dah dewasa ni, mungkin ramai anak-anak muda dah semua dah kahwin apa semua kan, yang baik-baik saya. So kalau dulu nak masuk kampung saya tu, daripada jalan nak masuk kampung saya tu, Sempang nak masuk kampung saya tu, dia akan penuh dengan pelita. Pelita sampai masuk kampung, dan semua jalan kat kampung tu semua ada pelita. Jadi bila kita balik raya, malam raya tu, dia akan pasang 10 atau 7 hari lagi nak raya. Wow, festif lah maksudnya. So bila kita nak balik kampung tu, kita akan SB balik malam kan. Balik malam ke, menerangi lah. Dia menerangi. Semua cantik lah. Macam walaupun sunyi, kita rasa meriah tu. Kita rasa macam wow, nak raya dah. Vibe raya tu. Vibe raya tu dah ada dah. So 7 malam sebelum raya. Wow. So next soalan,
Sepanjang bekerja dengan tim Jekyll ni, siapa yang jadi favourite untuk korang bekerja sekali? Oh, tak boleh. That one tricky, Siapa? Kita start dengan Tak Abang baik Q lah dulu. soalan awak ni. Nanti yang sikit hati macam mana? Nak kena minta maaf ke? Kalau kru, saya bukan. Oh, kalau Ya, kru. apa kita fikir benda Tak tahu kan, itulah. Kita boleh fikir je. Kru. Ya, kita boleh ringan-ringan kan, tak nak berat-berat kan? Kan? Betul tak? Ya Allah. Ya Allah. Itulah. Semua orang pun. Sifat kekeluargaan tu penting. Itulah. Abang Q? Saya suka semua. Saya kerja dengan semua orang yang baik. Alhamdulillah. Syabil mestilah. Syabil jaga saya dengan baik. Kan? Syabil Habis jaga- Nash? Nash pun jaga saya Syati dengan kak, baik. semua merajuk nanti. Mirul pun dah viral. Jaga dengan saya dengan baik juga. Kan? Semua Sabrina. Lagi siapa lagi? Yang kecil-kecil pakai samping tu. Nurin. Nurin. Semua. Hana. Ya. Hana ada. Sabrina. Semua baik-baik. Semua bagus-bagus. Adik-adik ni. Betul. Adik-adik dekat dalam Jekyll ni semua Very helpful, very helpful. positive. Potong cakap awak sorry. No, saya cakap banyak pula awak cakap. Tak okey lah, betul lah tu. Awak cakap. Positif, you all semua Then of course dengan MJ, dengan Datuk Farouz juga. Semua keluarga Jekyll, Rehana, everyone. Ya. Soalan untuk Abang Q. Muka tu senyum, kan? Muka tu dah tahu dah nak tanya soalan-soalan yang, kan? Soalan untuk Abang Q. Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, apakah momen favourite Abang Q? Momen yang Abang Q tak boleh lupa. Dia kena hati-hati tau, takut girlfriend dia marah nanti. Jom. Rakan sekerja kan? Kan? Sebagai sahabat. Sahabat, Apa betul. pula rakan sekerja? Sahabat. Okay, kami bersahabat. Okay. Okay. Apa soalan tadi? Apa yang Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, Scene mana? Scene mana ke ataupun Apa-apa lah, momen momen apa-apa yang abang tak boleh lupa lah. Oi. Masa kat Johor. Meet and greet. Scene. Meet and greet. Itu bukan, tu momen ke scene? Momen. Mana Momen lah. boleh, scene boleh. Masa kat Johor. Intinya kacamata. Mama udahlah. Itu kan. Momen tu lah. Tu first time kita buat kan together kan. Dari sebelum tu. Saya ingat yang sebelum tu. Tak payah cerita lah. Mungkin tak keluar kat kamera kot. Ada yang cakap dalam ni momen paling comel adalah bagi bunga. Abang dah lupa ke momen tu? Scene kat Johor tu saya rasa. Kat Johor tu macam. Kat Johor tu saya ingat lah. Kat Johor bila Faz bagi saya kuih. Dia suruh saya makan kuih tu. Saya suka kuih kan. So bila pagi-pagi sebelum kita jumpa buat meet and greet, dekat belakang pentas tu Faz ada bagi saya kuih. So saya makan kuih. Benda simple tapi benda tu saya ingat. Kak Faz pula? Macam mana? Scene ke momen? Momen lah Momen any. Bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan tu yang ya. Best lah momen tu. Sebab dah lama tak pergi Bazar Ramadan. Amboi korang ni macam ni. Amboi. Kan Bazar Ramadan sebab memang Fasa tak pergi. For berapa tahun dah memang tak pergi. So for the first time pergi Bazar Ramadan tu seronok lah. Dapat pergi lagi sekali. Buka puasa sama-sama. Tu momen yang best lah. Yang memang jadi satu memori lah. Akan jadi satu memori lah. Saya nak tanya lah kan, okay. Abang Q dengan Kak Faz lah kan. Apa perasaan bila jadi, Duta Jekyll seorang, kolaborasi dengan Jekyll? Tak ada beza. For me, kolaborasi ataupun ni, sebab orang kata kolaborasi, Fazura lebih besar ke orang kecil, tak. Semua sama sahaja. Dan memang Kak Faz pun anggap I'm duta juga. Tapi cuma beza dari segi bisnes lah. Dari segi bisnes, kolaborasi. Tapi semua saya menganggap kita semua duta. Kita semua bekerja sama-sama cari rezeki.
kita menjalankan tanggungjawab masing-masing. So tak ada beza apa-apa. Ya. Untuk Abang Q, Apa? apa tu pengalaman lah jadi duta tahun ni. Oh, saya happy. Pengalaman jadi duta happy sangat. Saya dapat bila saya buat comeback, saya decide nak buat comeback dalam industri. Saya agak ada rasa malu-malu dengan pelakon-pelakon ataupun artis-artis yang dah ada dalam industri ni sekarang ni, walaupun saya dah lama kan tak pergi event, tak bercampur dengan mereka. Jumpa dekat shopping mall, terjumpa ataupun terserempak hai macam tu je kan. So bila dengan tiba-tiba dapat buat dengan Jekyll, dia macam warm up saya juga. So saya ni orang yang malu. Dia bila saya diganding dengan Kak Lina, digandingkan dengan jumpa abang senario, saya pernah berlakon dengan diorang sebelum ni. So dia macam bagi saya panas enjin untuk saya bawa diri saya dengan rakan-rakan artis yang lain. Sebab saya ni selalu rasa kecil. Saya selalu rasa di kalangan artis-artis, saya selalu rasa macam saya kecil, saya tak ada apa-apa macam tu. Saya sempat rasa itu. So kawan-kawan dekat Jekyll ni, duta-duta yang lain ni, dia macam bagi saya warm up engine saya supaya saya rasa saya okey. Macam tu. Awak okey? Okey. Alhamdulillah, tak awak perlu nak baik. rasa kecil ke apa benda tu. Okey. So kawan-kawan dengan Faz selalu cakap dengan saya yang saya okey. Jangan rasa kecil. Dia selalu pesan saya macam tu. Okay, sahabat.